Macam mana jualan kat sini? Alhamdulillah, setakat 2 hari ini, pendapatan saya yang pertama RM191, yang kedua semalam RM209. Tadi ada program dengan Jabatan Insolvensi dekat IPG Temenggong Ibrahim. Pada masa yang sama, saya ambil peluang untuk tengok vending machine IPR, program bawah Kementerian Ekonomi. Yang menariknya, penerimaan itu agak baik. Dia memudahkan sebab mereka tinggal dalam kampus, nak keluar tu perlu ambil Grab lah dan sebagainya. So, yang ini memudahkan urusan pelajar jugalah. Jom kita tengok yang ni pula. Okey, ambil nafas dulu. So yang kat sini ada lebih banyak makanan yang dah masak lah. Macam mana jualan kat sini? Alhamdulillah, setakat 2 hari ini, pendapatan saya yang pertama RM191, yang kedua semalam RM209. Oh, sehari boleh lebih 100? Boleh. Saya lebih mengutamakan daily food. Saya pun bertanya juga dengan student kat sini kan, Okey. apa makanan yang diorang nak. Okey. More kepada yang berat. Kek ni biasanya dia akan tahan selama 3 atau 4 hari, dan kita pun dah sediakan expiry date ya. Dalam ni sejuk ke? 19 darjah Celsius. Oh, dalam ni sejuk? Sejuk. Makanan sejuk lah. Yelah, bukan apa. Sebab kalau tidak, dia berpeluh. Bila berpeluh tu, dia lebih cepat basi dan lebih cepat tak elok. Selalu top up pukul apa? Okay, contoh saya akan hantar dalam pukul 9. Lepas pada 4 jam tu saya akan datang, saya tengok. Kalau macam habis, saya tak perlu nampak pertukaran lah. Saya cuma top up yang baru je. Kalau saya rasa benda tu lebih awal habis, saya akan rushing lah masak supaya benda ni tak kosong. Tapi tu cara dia sebab pengusaha atau peserta ni, dia tumpukan kepada menyediakan makanan. Kalau tidak, dia siapkan makanan. Lepas tu dia kena tunggu menjual. Yang ni suruh letak mesin. Lepas tu suruh Aisyah duduk promote semua. Rasa lapar dia beli. Dia tak lapar dia duduk kat atas dulu. Tunggu je lah. Yang ni setting semua siapa buat? Kita buat sendiri lah. Lepas tu kalau nak tukar menu tu boleh lah. Dia boleh connect dekat telefon. So daripada rumah pun kita boleh buat. Dan daripada rumah kita tahu income ke. Jangan sampai ada kerosakan, vandalism apa kan. Kalau tengok apa lambat stok masuk ke apa ke, call. Dia ada nombor ni. Sebelum ni Pak ada je call. Kak ni kenapa ni? Barang ada lagi tapi dah sold out. Ada dah call Ada. Dia orang ni betul lah. Baru 2 hari dah call lah. Itulah buat semelayan. So terima kasih banyak. Sempat juga luangkan masa.